Ah, kamu semua buat apa tu? Tengah main game ni. Best. Sudah. Kamu kenal tak siapa Shahnon Ahmad? Siapa tu, Atok? Shahnon Ahmad tu merupakan sastrawan negara yang kedua. Dia lahir pada 13 Januari 1933. Dia dilahirkan di Sek Kedah. Dia juga merupakan penerima anugerah SEA Right Award pada tahun 1994. Antara karya beliau yang tersohor adalah Ranjau Sepanjang Jalan, novel Rentong dan teks drama Anak Rempang Karam di Kota. Kamu semua pernah dengar tak cerita cerpen 000 karya Shahnon Ahmad? Tak pernah, Atuk. Cerita dia bermula macam ni. Aku seorang pelukis, pemain garis, pemain warna dan juga pengukir hati. Aku berbeza dengan sahabat aku iaitu Daiman Kreko. Dia seorang sastrawan, hanya pandai bermain bahasa sahaja. Pada suatu hari, Daiman Kreko datang ke studio aku untuk bermain sesuatu. Aku tahu dia suka menguji kemahiran aku. Dia mahir dengan bahasa, aku pula bermain dengan garis dan warna. Tapi hari itu dia bawa kawan dia, nama dia Dol. Dol ni tak pandai dalam garis dan warna, bermain bahasa pun tak reti. Dol ini seorang penyanyi yang bermain dengan bunyi, suara dan irama sahaja. Aku dan Daiman Kreko memutuskan permainan mengikut kemahiran masing-masing. Aku cuba mentafsir Dol dengan garis dan warna, manakala Daiman Kreko mentafsir Dol dengan bahasanya. Dol tidak ikut serta, dia duduk di atas bangku dan kami mula bermain. Aku memulakan permainanku dari rambut di kepala Dol yang gerbang, gondrong dan kusut itu. Aku mula terfikir macam mana Daiman Kreko menggambarkan diri Dol ni dalam bahasanya. Tapi menurut pemerhatian aku, personaliti Dol ini tidak mempunyai makna apa-apa. Hanyalah rambut seperti sarang tupai, lehernya memakai rantai, pakai singlet yang robek-robek dan terkoyak serta pakai seluar jeans ketat sahaja. Bagi aku susah nak tafsirkan Dol ini melalui lukisan. Pening, tapi aku tak nak kalah dengan Daiman Kreko tu. Lalu, khayalan aku itu, aku nyatakan melalui tindakan dengan mengoyak kertas lukisan tersebut yang tadi penuh dengan garis dan warna dan aku buang lukisan itu. Kemudian, aku mengambil kertas putih yang baru dan aku gariskan banyak bulatan kosong, dan kosong. Rupa-rupanya sastrawan Daiman Kreko pun nampak gelisah. Aku nampak dia sekejap bangun, sekejap duduk. Ada kertas yang dia koyak, dikeronyok dan dibuang atas lantai. Aku tak nak ganggu proses penulisan dia. Aku tunggu hingga dia selesai menulis. Apabila dia memasukkan pennya ke dalam poket, dia menarik nafas panjang seperti satu kelegaan yang sekian lamanya. Lalu dia pun tunjukkan penulisan kreatif itu kepada aku. Tiba-tiba, dia ketawa dengan kuat dengan apa yang ditulis. Aku pun tunjukkan lukisan aku yang penuh dengan kosong, sama seperti apa yang Daiman Kreko tulis. Dol yang masih berserabut dan selekeh itu turut berdekah-dekah melihat karya Kreko dan karya aku yang penuh dengan kosong. Bagaikan Dol ini juga dapat menangkap makna yang tersirat dalam kekosongan-kekosongan itu. Aku berpelukan atas kejayaan masing-masing. Walaupun aku tahu di sebalik ketawa Dol itu hanyalah kekosongan sahaja dalam dirinya sebagai seorang penyanyi. Begitulah cerita cerpen 000 menarik kan? Wah, bestnya. Atuk tak kosong lah.